pada zaman dahulu. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah para zaman dahulu. Inilah para zaman dahulu. Oh? Ha. Kur 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 kur. Kur 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 kur. Ha ha. Ha. Kur kur kur. Alhamdulillah. Dah kena tangkap. Yeay. Nanti Puan masak ayam goreng Upi Ipin. Sedap, sedap, sedap. Kenyangnya. Aki. Aki. Apa hal ni? Aki nak bawa kita orang jalan-jalan lagi ya? Tak adalah. Siapa kata? Yulah. Dulu kan Aki bawa kita orang pergi zoo. Bawalah lagi. Aris pun nak pergi zoo lagi. Aris lagi suka kalau pergi tempat lain pula. Macam kawan Aris orang ni. Dia pergi melancong luar negara. Siap naik kapal terbang. Oh, jadi Aris pun nak melancong luar negara juga ya? Naklah. Entah-entah lagi seronok dari balik kampung. Ya? Mana Aris tahu seronok? Kawan abang yang cakap. Kat sana boleh main salji dan ada macam-macam lagi. Dia macam nak duduk sana terus. Betul tu. Abang nanti jangan lupa ajak Aras sekali tau. Boleh? Dengar cerita kawan Aris, teringat Aki kisah tikus desa dan tikus bandar. Nak dengar? Ceritalah. Yelah. Pada zaman dahulu... Wah, banyaknya makanan. Oh, kancil. Ya, semua makanan ni aku yang kumpul. Rajinnya kau. Baguslah. Tak lama lagi musim hujan. Elok kau dah bersedia dari awal. Taklah susah nanti. Sebenarnya, saudaraku dari bandar nak datang. Jadi, aku siapkan makanan ni semua untuk dia. Oh, ya ke? Dia dah lama tinggal di bandar. Dia mesti rindukan makanan ni semua. Sukalah kau. Ada kawan berborak. Suka sangat. Nanti boleh dengar cerita-cerita menarik. Kau tahu kan, Cil? Ini pertama kali dia datang ke rumah aku. Banggalah tu. Mestilah. Saudaraku, tikus bandar ni adalah idola aku. Dia seekor tikus yang pandai, banyak pengalaman dan berani. Aku nak jadi macam dia, tapi aku penakut. Itulah aku duduk je di hutan ni. Jadi tikus desa. Kalau dia ajak kau ke bandar, kau nak ke? Mestilah nak. Tak sabar nak merasa hidup di bandar. Oh, macam tu. Baiklah, aku harap tercapai impian kau. Tapi berhati-hati. Tempat baru, apa-apa boleh terjadi.
Yulah. Terima kasih atas peringatan kau, Kancil. Aku pergi dulu. Yelah. Bye. Wah, cantik. Mesti dia suka. Ada sesiapa di dalam? Dah sampai. Wah. Saudaraku. Lama kita tak jumpa. Aku rindu kau. Mari, masuk. Kau mesti penat dah lapar, kan? Inilah rumah aku. Rumah?